Okay, malam ni kita gaul seming. Kita buat tinggi dia punya apa sepadan ni, pagar ni. Sebab apa? Sebabnya sini je dah. Sini tinggi sikit. Jadi apabila air penuh sini, dia akan lepas sini. Ni untuk masa-masa untuk jangka masa pendek lah. Sebab kita akan bing nanti semua. Batai 4x40, 40x40 kita akan tu. Untuk ni kita buat gon dulu. Ni caw bajet ni orang kata. Tak saya beli plywood bazi, kita buat caw bajet. Kalau sini tinggi dah. Dia mau tinggi belakang lah. Kita tak ada bajet yang tinggi. Kan nampak sini. Ni. Atas ni sama level belakang. Jadi memang air sini yang kita sini lah. Dia akan terus sana. Jadi kita akan tinggi sama ni nanti. Level dia. Kita akan tinggi dah sekaki. Semua ni. Kita akan tinggi sama. Jadi pagar ni kan pernah kat sekaki belakang. Kalau nampak. Apabila sebab sana, dia akan naik sini. Tidak akan naik sana dah. Sebab sana tinggi. Jadi kena tambah level. Dah memerlukan kos yang tinggi lah. Jadi kita buat cara bajet dulu. Kita buat sini dulu. Nanti ada bajet kita bing ke atas semua. Okey. Itu dulu.